Malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Uang habis, hati pun jadi senang. Dulu Malaysia dengan Indonesia masa zaman-zaman tak ada internet apa semua tu, okey. Apa Jamal Mirdad, Etiko Endang S. Taurina apa ni, ramai lah. Itu pelawak dia aku minat apa, Bunyamin S. Lepas tu cerita filem-filem Indonesia pun banyak lah. Zaman tu Barry Prima lah apa. Malaysia ni dengan Indonesia pun kadang artis-artis ada gabung buat filem apa. Ni sekarang zaman internet ni. Aku ni kan. Rudal aja apa? Ganyang aja. Apa masalah dia orang tu? Padahal rakyat dia bersepah ni cari makan. Titi loro telu papat, Melayu bodoh Jawa dapat. Sampai macam tu. Tapi tak kisahlah, kau orang nak mendunia lah. Ni dunia sementara. Ni banyak lah duit, tebal. Orang yang hina-hina aku pun tak dapat duit macam tu. Aku alhamdulillah hari-hari ada rezeki Allah hantar melalui makhluk-makhluk dia yang baik-baik. Kadang tak ada cakap banyak, ambil barang bagi RM5. Terima kasih bang. Macam tu, tak payah teruk-teruk nak sembang-sembang apa semua, nak cerita-cerita ini gini tu ya. Barang aku pula RM5, RM10. Kadang tu ada yang baik-baik datang, keep the change je. Nak bagi balance tak apa, sedekah. Macam tu. Aku bukannya orang hebat, orang sedekah aku ambil. Lain aku ni hebat-hebat, orang sedekah orang tak ambil, tak apa. Orang sedekah, orang bagi rezeki aku ambil. Terima kasih bang, semoga tambah rezeki bang. Aku minta dengan Allah, semoga Allah tambah rezeki abang. Mana tahu besok dia apa dapat, kalau orang jenis projek ke apa, dapat projek ke, ataupun dia jenis buat kerja-kerja repair rumah orang, dia sedekah aku RM10. Besok Assalamualaikum bang, saya nak repair rumah lah, nak sambung dapur boleh? Dah RM10, RM10,000 masuk. Upah saja RM10,000. Barang orang tu beli. Yelah, nak sambung dapur apa, nak sambung bilik ke, nak tukar tingkap ke, tukar tingkap aluminium tingkap rumah dia, tingkap nakor nak tukar sliding ke apa, projek kan. Mana tu Ustaz tu cakap doa tu terbuka pintu langit. Tapi yang nak menganjing aku lepas ikut pergi mampu duduk bawah jambatan. Buka pintu langit, duduk engkau bawah jambatan. Tak habis-habis. Tak ramai, seorang lagi. Aku malas sebut nama dia je. Orang lain tak ada lah. Dia seorang. Tak tahu apa masalah. Dia ni yang datang, yang cakap nak jack muka aku. Aku tunggu nak jack muka aku. Budak ni macam gila sikit, mental. Kejap pilih, kejap dia masuk. Tapi aku tak ada baca lah. Dia kalau baca pun dia tak boleh nak baca. Pasal dia masuk tu, dia keluar sikit nama, profile, keluar lah kamu macam tu. Dah tu bintik-bintik tak boleh baca lah. Kena buka baru boleh baca sendiri. Aku buang tak. Aku dapat rasa ini jangan baca. Macam aku tak nak dia masuk dalam
tak nak masuk dalam otak aku. Tak boleh. Maknanya kalau aku jumpa dia kat akhirat, kau pergi lah. Kau pergi jumpa Allah, minta maaf. Aku tak campur. Dia. Kalau bab korang punya politik, aku bukan fitnah. Nampak. Ini harta dekat London, ini harta dekat ni luar negara. Tak, kau jangan cakap macam tu. Siapa orang dia, pergilah siasat, tangkap lah. Dia dah 4 tahun, nak masuk 5 tahun, tak ada siapa kena tangkap lah. Cakap bagi orang rakyat rosak kan. Ni kerja siapa? Kerja Dajjal. Yang ini bagi rosakkan otak orang ni, Dajjal, setan. Itulah kerja dia buat. Aku tak rosak orang tu. Aku tanya, aku jawab balik. Kalau aku bagi ni kira-kira, tu aku jawab balik. Aku tak nak bagi orang pening. Benda lah, apa maksud lah. Tapi ada kan ilmu-ilmu lagi dalam-dalam ni. Aku tak buka cerita pasal ada orang tak nak. Sebab je orang tak nak sudah. Cukup lah, aku bawa mati lah. Allah minta izin kan. Tapi bagi orang yang nak berfikir di akhirat esok, orang semua berebut kan, nak jumpa Rasulullah dekat telaga Al-Kausar kan. Contoh kan, cerita-cerita kan. Oh Rasulullah Datuk Rasulullah ni orang baik. Oh itu umat, cakap kat Jibril, itu umat aku lah semua. Itu umat kamu lah, kata Jibril. Betul. Panggil datang. Jibril ni dibuka kepak dia, sayap dia tu timur ke barat dunia. Sayap biadang. Yang ni masuk, yang ni tak masuk. Walaupun kamu umat Muhammad. Jadi Nabi tanya, kenapa wahai Jibril kau ni? Dia orang tu memang umat kau, tapi macam-macam benda dia orang buat. Nak buat lah. Jibril cover masuk. Ini bukan, ini masuk, ini bukan. Ni takut kita dalam golongan yang tak dapat syafaat. Di akhirat ni, kalau ikut memanglah mula-mula umat Islam semua masuk syurga. Ya. Kalau ya pun semua umat Islam masuk syurga. Kamu nak jadi apa? Nak jadi ni ayam panggang, babi panggang, lembu panggang, kambing panggang. Dulu satu hari 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tu ni macam nak ujian ni. Tu aku nak keluar. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tak mati-mati. Macam kau ambil kertas kan, bakar. Mana kita bakar, habis lah, hilang sakit lah. Maksudnya ni kau bakar. Habis tu hilang sakit. Tidak, bakar balik. Habis lah, terbakar lagi. Habis lagi, terbakar lagi. 1000 tahun. Kalau korang sanggup, korang tunggu lah.